Hai kawan-kawan. Selamat datang ke Teka Bayang. Hari ini kita akan bermain Teka Bayang main. Lihat bayang. Dengar petunjuk. Dan cuba teka sebelum jawapannya muncul. Jangan lupa kira berapa jawapan yang adik berjaya teka. Jom kita mula. Bayang pertama. Mainan ini lembut. Ramai kanak-kanak suka memeluknya. Bentuknya seperti seekor beruang. Cuba teka. Jawapannya beruang teddy. Beruang teddy ialah antara mainan paling popular di dunia. Bayang kedua. Badan ini boleh bergolek, selalu dibalik atau ditendang. Bentuknya bulat. Cuba teka. Jawapannya bola. Bola digunakan dalam pelbagai jenis sukan. Bayang ketiga. Mainan ini ada 4 roda. Boleh ditolak atau dimainkan di lantai. Bentuknya seperti kenderaan. Cuba teka. Jawapannya kereta mainan. Ada kereta mainan yang boleh bergerak menggunakan alat kawalan jauh. Bayang keempat. Mainan ini cantik. Selalu dipakaikan baju. Ramai kanak-kanak suka bermain dengannya. Cuba teka. Jawapannya anak patung. Anak patung mempunyai pelbagai saiz dan pakaian yang menarik. Bayang kelima. Mainan ini terdiri daripada bayang kepinggan. Kita perlu mencantumkannya. Boleh membina rumah, kereta dan banyak lagi. Cuba teka. Jawapannya Lego. Bermain Lego membantu melatih kreativiti dan imaginasi. Hebat kawan-kawan. Berapa mainan yang berjaya awak teka? Tulis markah awak di ruangan komen. Kalau adik suka video ini, jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng supaya tidak terlepas episod baru kita. Teka Bayang. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.